penjara untuk kes sivil ni, dia bukanlah penjara macam kes kriminal. Dia lain in the sense bila you penjarakan orang berhutang ni, tempoh maksimum penjara adalah 6 minggu sahaja, dan setiap malam pemenjaraan tu dia macam hotel lah, hotel penjara, where selagi mana you nak orang tu stay dalam penjara, selagi tu you kena tanggung kos bermalam di penjara dia tu, which is last yang saya tahu a few years back saya buat kes ni, satu malam RM70. So RM70 tu dah harap lah 6 minggu kan. Kalau you nak bagi orang yang berhutang dan still degil tak nak bayar tu pengajaran, sebab saya dengar kat penjara memang tak best. Ini daripada klien-klien saya lah yang telah ditahan reman ke, ataupun dibuat report palsu dan dituduh secara tak bersalah ke.